Assalamualaikum. Saya balik kampung hari ni. Petang semalam. Kawasan ni dilanda ribut lah. Dilanda ribut. Ada kawasan kampung saya ni ada rumah-rumah yang diterbangkan angin lah. Cuma kawasan kampung saya yang betul ni, ni mana tempat saya ni, dia angin tak berapa kuat lah. Yang kuat ni kampung sebelah. Cuma saya nak tunjuk kat sini, inilah kesan dia kalau dah kena cendawan ganoderma. Pokok ni akhirnya tumbang lah. Dia tumbang lah. Kalau tengok pada struktur akar dia, dia dah berlubang. Dia dah berlubang. Dah reput dalam ni. Dia tinggal berpegang pada tepi ni saja, sebesar ini. Yang sini tak ada. Nampak tu. Ni cendawan dia. Nampak? Ganoderma. Nampak putih-putih tu. Dan bila angin tiup, tumbang lah. 1, 2. Ni kesan dia yang ganoderma. 3. Jadi kawasan yang ini memang kena serangan ganoderma. Jadi yang ini besok tak tahu nasib dia. Ni sebab kawasan ni ada lah. Maknanya dia berdekatan, semuanya berdekatan. Di sini. Tapi tu hari dah dialihkan dah. Ni jalan kan dah dialihkan ke sana. 1, ni pun ganoderma. Tapak ni dulu. Tapi ni dulu kelapa. Ni. Kena pokok sawit kecil tu. Habis pucuk dia. Sawit semalam ambil. Asal dia orang tak ambil buah ni. Nampak? Kalau kena ganoderma ni, buah mesti besar lah. Tapi apa? Dia punya pucuk ni dia akan patah-patah macam ni. Dia nak kata apa dia tak kembang, dia jadi macam itu. Ni sawit baru ambil ni. Tempat ni. Ni pun dah masak ni. Ada 2 ni dia tak ambil hari tu. Nampak dia. Tapi pucuk still naik lah tengah dia. Tapi yang bahagian bawah ni dia semua jadi patah. Patah macam tu. Tak tahu sebab apa. Mungkin je lah. Dia akar dia sebesar tu je. Pokok pisang kena pokok pisang. Saya dah potong pokok pisang. Tinggal lah ni. Ni habis lah ni. Sekejap lagi saya nak potong bahagian tu. Supaya orang boleh lalu lah. Naik motor. 1 lagi sawit kuning. Sawit kuning pula. Kelapa sawit saya jatuh. Tapi dah tinggi pun. Berapa puluh tahun dah usia dia ni. Ini berpakai mau 2 galah lebih. 2 galah lah. Saya nak tunggu kelapa sawit yang kecil ni besar macam ni. Baru padu. Okey, tu je lah. Tak boleh selesai pun masalah ganoderma ni. Jadi kawasan ni saya tak tahu nak buat macam mana lah. Mungkin saya akan tabur peradan je lah kawasan ni. Walaupun ianya tidak membantu. Ni. Lubang. Dia keliling ni habis. Macam ni yang baru ni. Angin tiup, tumbang lah.
dia tak mati kat atas semua. Tapi ada juga yang kat depan sana dia tak tumbang tapi dia mati. Okey, tu je lah. Ni kesan dia lah. Kalau ada angin sikit memang habis lah. Alright, Assalamualaikum. Selamat pagi semua.